Dia buat rasuah secara terang-terangan, saya rasa orang yang berhak untuk tangkap adalah Kementerian Kesihatan. Sebab dalam konteks rasuah ni, dia adalah satu kesalahan yang sangat-sangat macam mana saya cakap, dia nak memisahkan dia tentang dia adalah kesalahan ataupun tidak, sangat tipis. Kalau saya bagi hadiah kepada Cik Azrul, dia boleh jadi hadiah. Tapi kalau saya kata antara Cik Azrul dengan saya ada kepentingan, dia dah jadi rasuah. Tapi itulah dia punya difficulty tu, kesusahan tu nak mengidentify kan. Maknanya saya dapat hadiah, contohnya kan hamper. Kalau kita pergi office kerajaan sekarang ni besar, tidak dibenarkan bagi hamper. Tapi hamper tu dibuat elok je masuk kan, depan office kan, gurau. Alright. Macam mana kita, itulah maksudnya tuan tadi kan, macam mana nak identify kan, sebab kita ni ikhlas. Kita ikhlas nak dia bagi. Macam ni lah. Dia kalau kita tengok kepada elemen rasuah itu sendiri, macam dia mesti ada pemberi. Dia mesti ada penerima. Dia juga kadang-kadang ada perantara atau ejen. Rasuah ni dia akan berlaku secara senyap-senyap. Tak ada orang yang waras akan buat rasuah secara terang-terangan. Betul? Kalau dia buat rasuah secara terang-terangan, saya rasa orang yang berhak untuk tangkap adalah Kementerian Kesihatan. Sebab dia ada something wrong somewhere dekat atas ni. Betul. Kemudian dia mesti ada melibatkan keuntungan. Keuntungan tu adalah kepada kedua-dua pihak. Projek lah. Kalau let's say kata dalam term lain ni kita kata you scratch my back, I scratch your back. So Cik Azrul pun dapat untung, saya pun dapat untung. Walaupun salah satu daripada kita yang akan jadi pemberi dan penerima.